Hari ni kita iftar di office. Ya. Sekarang kita tengah tunggu asar sebelum kita berangkat ke bazar. Jadi tengok kita punya Allah. nak buat vlog ni. Nanti kau kecam aku pula. Orang tak Bye. macam Fazil. Tu dia Fazil. Pertama dislike. Dislike. Hai. Ni Dah kita pergi bazar punya ketua. Nama dia Maxu. Kita akan pergi buka bazar mana? Kita akan pergi bazar Keramat je Okay, kita akan pergi bazar Keramat. Kita harap bos Su akan lead kita hari ni. Yang lain tengah tunggu asar dekat surau. Yes. Dia jumpa member dia tak behave. Malu-malu. Kita on the way nak pergi bazar. So hari ni kita nak pergi bazar Masa Maju. Kita naik LRT je. Tu kita punya office. Tu makcik-makcik. Makcik-makcik. Bukan. Korang tak buat beg macam ni kenapa? Buat beg macam ni kenapa? Happy betul masing-masing. Okay, kita dah sampai dekat Bazar Wangsa Maju. Ni antara bazar yang terpanjang dekat KL ni lah. Ramai gila. Itu kita pergi awal. Kita nak jalan ni lah, berminat dah. So kita dah split sebab nak jimat masa. Kita dah siap membeli. Nampak ramai orang. Dua orang yang paling pantas membeli tahniah. So how much did you spend? Tak tahu kena kira balik. A few moments ago. Okay, Karen. Karen nak spend berapa kat bazar? I think 20? 20. Berapa? 20 kita Sorry, 45. 45 guys. So nak spend berapa dekat bazar? Kenapa? Bukan kat bazar. Kat bazar lah. 50. 50. Berapa spend? Dekat 70. Astaghfirullah. Aduh. Oh tapi sebeli untuk mak sekali kan? Ya. Untuk 3 orang. Anak misali. Hari nak spend berapa kat bazar? 30. 30. Okay. So how much did you spend? 30. 31. Aziz nak spend berapa kat bazar? 20. 25 lah. 25. Apa Aziz spend? Masih habis ni. 38. Oh, dia beli rojak dah belajar. 38. Mana yang kalah? Betul. Salah. RM20 Ya. Dija nak spend? RM20. Dija dah curi RM20 daripada bapak dia. Dapat tahu. Berapa? Murah je. How much? 28. 28. Over 20. Dia kata 20. Terlebih RM8. Ain nak spend berapa kat bazar? Mungkin RM30. RM30. How much did you spend? 42. Buat bodoh
Sebab dia dapat ni sebalik. Berbaloi. Jangan risau. $42 include air. Spend berapa ringgit hari ni? Saya akan spend RM30 saja tak. Tadi kat bazar dalam RM22. So sekarang air dalam RM16. Jadi dalam 30 lebih lah. Jadi bajet kita masih menunggu rakan-rakan kita. Diorang tak settle lagi. Panas saya kat sini. Dia panas nak hujan gitu. Tadi diorang kata 6.30 dekat sini. Sekarang lagi 5 minit 6.30, so kita tunggulah. Tim kedua kita dah siap shopping. Let's go. Kita dah siap shopping tapi kita tunggu adik-adik kita yang lagi 2 orang tu hilang. Hilang dalam timbunan manusia. So ni kita punya barang. Dalamnya ada seorang. Oh yeah, 70. Apa Kak Erin? Tak tahu lagi dia barang tak ingat. Okey, nanti dekat office dia kira. Panas, kita tengah sejuk kan badan. Lebih RM5 rasanya. Tak ada hasil pajak RM20 kan. Oh, lebih. Lebih RM5. Sekejap, dia gerak sendiri. Dah tak gerak. Hantu dah balik. Hantu dah balik muka. Kita nak duit balik office. Hari ni rombongan Cik Kia. Bukan Cik Kia. Bukan Cik Kia. Lepas tu? Tak tahu. Dia kan tua-tua. Okay. Orang muda. Ya, kita orang muda. Rombongan Ada 20 nasi. rombongan akak Kia lah, akak Kia. Akak Kia. Orang makcik Kia. Makcik. Okay, ni RM8 Tapi Lap- air dia very manis. Very manis. So Jadi, boleh minum campur banyak kali. campur sayur. Yang ni obviously dia dalam bistro. Nice. Selalu RM12. Mahal. Ya, kat sini barang mahal lah. Oh, finally kosong. Tadi masa pergi berapa pack? Hari pergi pack macam ni. Ya, macam sardin. So kita tak ada record apa-apa tadi. Nampak kita sampai duduk gap sangat jauh ya. Sebab nampak betapa kosongnya. Betapa kosongnya train ini. Dia nak menari tiang dah. Okay, kita dah on the way nak balik office. Sekarang dah pukul berapa 6 lebih kot. So, kita ada masa sikit lah sebelum berbuka. Singgah beli air sebab tadi tak beli kat bazar. Kita dah dapat air kita. Kita tunggu air pula. Geng kopi saya. Yang lain tak minum kopi. Got our coffee. Dia orang tunggu kat situ. Dekat bawah office kita ni ada skate park. So malam-malam memang meriah. Dia punya coffee Spanish latte. Favorite. Nampak budak-budak dah start main skate. Kak Erin je. Oh, yang lain dah naik kot. Ni kita punya office. So, ni suasana dekat nak maghrib lah. Sangat cinematic. Kalau orang pandai ambil gambar kat sini memang cantik. Tu Intermart Mall. Kita selalu pergi lunch kat situ. Oh, dekat kat situ. Look at the view, very nice. Kalau awan tu macam orange sikit lagi. Cantik. Assalamualaikum. Tika kita dah bentang seperoh-seperoh. Seperoh kita dah ready. Mana makcik bawang kita? Okay. Minta maaf lah dia tengah. Tengok ni. Rasa pedas macam dia masak. Ha? Kenapa? Tunjuk rasa pedas juga. Ayon. Dalam tu. Ayon, tunjuk rasa pedas. Tunjuk asam pedih. Banyak weh, boleh mandi. Boleh mandi.
Jap, tengok nasi naik pula. Boleh buat bantal. Tengok dia bagi nasi kandar aku. Besar-besar bas. Takut juga. Oh, toilet kita ada popia. Kita ada popis. Apa nama popis kan? Popis yang penuh drama. Lepas tu kita ada ni apa macam popia juga. Lepas tu kita ada onde-onde. Macam nak tunjuk tapi tak nak tunjuk. Kita ada onde-onde. Wow. Meriah masing-masing. Ni yang paling mahal. Dan kita ada Vietnam rolls. 20 roti john. Lepas tu roti john T20 ya. 20 lakhs. RM20. Ni kalau tak sedap ni. Unboxing. Dan poi balik kodai. Dia tapi dia macam wow. Oh, uish menarik ah. Nampak menarik. It looks nice. Looks very good. Rasa Dia macam mahal. Jangan. Kita kena mahal lah. Ada malas macam. Tak apa. Saya ambil yang ni. Siapa yang nak gerak? Sahabat kuat dia lari. takut pergi toilet. Lalu mana? Tak ajak tadi. Jangan kejap. Tu tahu dia hilang. Mak kita tak seberapa. Kita punya tetamu. Tetamu kehormat kita. Wakil laki kita hari ni. Okey laki yang macam doa lagi Faham. Ada lelaki. Allah, comel. Muka bangun tidur. Comel betul. Tak nangis. Lucu. Menarik. Ada popis. Oh, ya. Lambat pula ikut baca doa. Ni baca doa kita. Amin. Alhamdulillah. Selamat buka. Saya buka. Ya. Radio ni. Kita buka air. Kita rasa roti john RM20 kat hari ni. Sedap. Memang sedap. Dia full lah. Rasa dia tak typical lah. Nak pernah tahu tangan. Kalau kopi apa sedap? Ini kopi yang ni. Tuan saya duit ke kau ni? Buat. Ada nak bulan ni lah. Perempuan. Ambil habis. Tengok nasi kandar tu ni. Macam portion 5 orang makan. Mana pedas? Tak boleh lah. Kalau tak rasa pedas, dia merasa pedas lah. No. Besar. Ini you are datang buat. All. Dia orang tu makan kat hall. Bawah. Tu bos dah bagi kat grup. Ada ni terasa dia. Rasa jagung. Ya, cuma biskut lah. Apa dah cocok. Muka macam tak kena. Tak confusing langsung. Muka tak sing dengan apa yang keluar. Tak ingat rasa dia. Rasa jagung ke tepikan? يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك Muka kenyang. Muka kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah settle makan. Roti john tak laku.
Bukan awak punya roti john je, saya punya onde-onde pun tak laku. Tak laku. Abang ni makan Dah, bersama. sebab kita dah ni Okay, noted. terlalu banyak makanan. Nanti dulu RM20 konti. Roti john saja. Kita ada, ni pun sedap tapi tak sentuh lagi. Popis nama dia. Hakim punya, Hakim punya. Satu, dua, tiga, Lepas tu onde-onde yang tak ada rupa tu. Alhamdulillah settle majlis kita hari ni. Kita nak solat maghrib pula. Yeah, let's go. Kita nak kemas-kemas dulu. Kita dah habis makan. Terima kasih semua. Kasih yang makan ni. Kasih korang je. Alhamdulillah kita dah selesai solat. Nampak Ustazah Sarina kita. Alhamdulillah. Ustazah Aziz. Korea. Okay lah. Kita dah nak gerak balik. Yang lain diorang stay untuk isyak. Tapi kita orang nak gerak balik dulu lah. Sebab dah berlengai dah. Nak mandi dulu. Okay. Thank you guys. Thank you for today. Bye-bye. Nanti kita repeat lagi next year. Okay? Next week. Soon. Okay. Jangan lupa like, subscribe and share. Fahad, Fahad, say cheese. Fahad say cheese. Dia koyak mata. Ditumbuknya nanti air tu. Jangan marah. Apa yang Cik makan tu kan? Alhamdulillah settle dah kita punya iftar hari ni. So kita dah nak gerak balik.